Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang lagi, kita bertemu di Manusiawi Podcast. Dan kita masih macam biasa bersembang-sembang, berbicara tentang perkara-perkara yang berkait dengan sisi manusiawi kita setiap hari kita lalui. Dan untuk kali ini, kalau yang lepas kita bincang tentang anak-anak, dan itulah kita akan berlega di sekitar dalam rumah tangga kita ni, melihat apa yang berlaku antara kita dengan orang-orang di keliling. Kali ini kita nak pilih watak yang paling intim sepatutnya dalam rumah tangga, iaitu pasangan kita sendiri, iaitu suami ataupun isteri. Cuma satu disclaimer yang saya nak berikan, ini adalah salah satu daripada dua sesi yang sepatutnya kena bersama, tapi saya pisahkan supaya kita boleh fokus antara dua watak ini, iaitu suami dan isteri. Dan dengan itu kita bawakan seorang tetamu yang saya jumpa kerana banyak tulisan di media sosial yang saya rasa sepatutnya kena divisualiskan, kena dilihat depan mata, kena ada tone suaranya supaya dapat memahami dengan lebih tenang dan lebih berilmu setiap butir kata yang akan beliau tegur dan singgung tentang suami dan isteri. Beliau adalah Puan Nurmaliza binti apa saya tak tahu. Nurmaliza Mahadi. apa namanya? Mahadi. Terima kasih datang daripada kejauhan. Tadi kata naik LRT, lepas tu sesat di sana sini. Kena raikan juga kawan dan teman kepada Puan Nurmaliza yang bersama dengan kita, Puan Suraya yang berada di balik tabi. Kami memang biasa terus masuk topik. Dan saya nak mulakan dengan satu masalah yang saya harap menjadi satu landasan lah kepada kita sama-sama. Sama ada puan-puan tahu atau tidak, saya tahu kita generasi berbeza, tapi konten yang ada sekarang ni kita sama-sama consume je kan. Kebanyakan konten tentang rumah tangga di media sosial, terutamanya suami dan isteri. Kalau kita ambil sudut suami melihat isteri, konten yang paling viral, yang paling orang suka tengok adalah, dan dijadikan konten adalah menggambarkan isteri tu garang, isteri tu dominan, isteri tu pulas telinga suami, kan? Dan orang ramai pun terkekeh-kekeh tengok video tu sebab kelakar. Dan barangkali saya bersetuju dengan sebahagian komedian yang dikata komedi ni sebenarnya satu distraction daripada reality. Tapi dia sebenarnya adalah reality. Iaitu sebenarnya dalam rumah tangga memang ada satu power struggle antara suami dan isteri yang akhirnya kerana sesi begini agak kurang dekat luar sana untuk bincang benda ni secara proper, akhirnya orang buat benda ni jadi sketch, satu konten dekat media sosial, dan orang bergelak ketawa pada benda yang sebenarnya berlaku dalam rumah tangga dia, ya? Dan selalu ada satu tagline yang orang sebut, isteri tak pernah salah. Isteri tak pernah salah, women's always right lah, sentiasa betul. Kalau bergaduh macam mana pun, yang betul adalah isteri. Okay? So ini adalah perkataan yang saya kena sebut hati-hati sebab saya lelaki, kan? Saya harap ketika anda tonton video ni, kalau anda rasa macam tak selesa tengok rupa seorang lelaki, cubalah tutup. Kalau nampak saja saya punya part ni, tutuplah pakai apa-apa ke, supaya bayangkan saya adalah seorang perempuan yang mengacara, kerana saya tahu kalau melihat itu secara bias, dia akan tak senang sikit lah. Dan satu disclaimer sebelum puan jawab, memang tujuan kita bersembang ini, tujuannya lah adalah memang nak membongkarkan sudut isteri dulu. Saya harap kita boleh tenggelam lama-lama kepada apa sebenarnya drama dalam rumah tangga yang berlaku, dan kita nak membongkarkan sebenarnya dari sudut isteri dulu, apa benda yang kita telah salah fahami, apa benda yang kita tersilap, supaya kita betul-betul perhalusi dan bagi tahu yang salah itu salah, yang betul itu betul terlebih dahulu. Saya nak puan jawab soalan pertama dia dulu. Betul ke isteri tak pernah salah? Habislah saya. Ni macam apa? Macam kena betul-betul melapangkan dada, betul-betul kena letak Allah kat center, betul-betul kena fikir that apa yang saya cakap ni adalah something yang saya akan tinggalkan kalau saya mati nanti. Okay. So kalau orang dengar benda tu adalah benda yang kalau lah bukan 100% betul pun hampir betul lah, menghampiri betul. Actually dia bukan start isteri tak pernah salah, dia perempuan tak pernah salah. Okay. Kan?
sebenarnya saya fikir saya buat sedikit pembacaan kan mengenai perempuan tak pernah salah ni. Saya fikir dia bermula daripada dulu-dulu kan. Bukan berasal daripada negara kita, berasal daripada barat. Wife is always right. Okay. Happy wife, happy family. Kan kita dengar benda tu kan. Hanyanya dia sebenarnya bukanlah satu prinsip sosial. Prinsip sosial ni macam sesuatu yang memang benar diguna pakai kan. Dia bukan tu. Dia sebenarnya adalah dry humor. Humor dalam bahasa Melayu apa? Lawak. Lawak lah. Lawak is lawak. Tetapi saya fikir makin lama lawak ni dia dah jadi makin macam orang fikir dia macam makin benar dan makin menjengkelkan. Perempuan sentiasa betul. Actually kalau dengar face tu saja kita tahu dia tak betul pun. Perempuan sentiasa betul, you know? Betul ni bukan pada jantina kan. Dia betul ni kepada fakta. Kalau saya kata merdeka ni Malaysia merdeka tahun 1957 tu fakta. Tak kisahlah Kubai cakap pun betul, saya cakap pun betul kan. Kalau ada budak umur 5 tahun cakap pun betul. Tapi kalau saya kata Malaysia merdeka tahun 1967, dia fakta tu tak betul walaupun saya yang cakap. Hanyanya saya fikir benda ni makin lama jadi macam makin bahaya. Sebab ada ramai ni lelaki kan tak biasa cakap pasal benda ni. Saya bukan cakap bagi pihak lelaki, saya cakap bagi pandangan lelaki. Dia dah jadi sesuatu yang mengongkong mereka. Okay. Kan kalau kita bergaduh 2 orang, perempuan selalu betul. Jadi satu demand lah. Jadi satu demand, betul. Sehingga saya fikir ada satu kelompok wanita yang jadikan ni macam satu advantage pada mereka. Kalau kita bertengkar, saya betul tau, awak salah. Sebab saya perempuan. Dia sesuatu yang tak sihat sebenarnya. Humor yang dah jadi tak sihat. Dan lebih buruk lagi bila kita ada pempengeruh ni, jadikan dia satu bahan yang ditonton oleh ratusan ribu orang dan tanpa sedar. Bila kita tonton, kita like, kita respon, sebenarnya kita seolah-olah bersetuju kan benda tu, which is not right at all. Jadi normalize lah benda Jadi tu. normalize, betul. Sebab saya rasa itu yang berlaku secara subconscious mind kita kan. Betul. Sebab saya perasan, saya sendiri pun bila tengok konten tu, kita tengok dengan tujuan entertainment lah. Kan? Tapi bila dia terlalu banyak, kalau orang yang ada kesedaran, dia akan cuba tapis lah kan. Tapi betul. Saya tak pasti sejauh mana benda tu terkesan kepada masyarakat. Kalau Puan boleh share, sebab Puan handle banyak sesi counselling kan. Banyak tak kes suami ataupun isteri, mana-mana side lah yang jumpa, yang Puan boleh nampak deep down sebenarnya isu antara mereka adalah isu ketidakseimbangan dari segi memahami kita sebenarnya sama rata dari segi siapa salah siapa betul. Dia semacam dah ada satu sudut yang suami sentiasa blame diri dia, dan isteri dalam keadaan dia tahu yang dia yang sepatutnya dapat everything dalam rumah tangga tu. Saya start buat counselling perkahwinan dan keluarga ni 25 tahun. Dulu. Kiranya saya punya tempo servis saya tu kiranya 25 tahun dah habis ijazah lah kiranya kan. Kalau budak dah habis ijazah. Sekarang ni tengah kerja lah, tengah cari kerja. Baru grad nak cari kerja. That's how long it is. Bila kita ada tema perempuan selalu betul ni, sebenarnya banyak isu-isu rumah tangga timbul daripada tema ni, perempuan selalu betul. Perempuan selalu betul ni dia ada banyak anak-anak ni tau. Umbrella dia perempuan selalu betul. Anak-anak dia apa? Salah satu anak-anak yang timbul adalah wanita, sama ada terima ke tidak kenyataan ni, wanita selalu gunakan ugutan daripada segi emosi untuk memenangi sesuatu perbalahan ke, satu isu ke, nak dapat kemenangan, guna emosi.
Saya fikir masih ramai lagi kebanyakan lelaki tewas dengan tangisan. Okay. Saya salah, saya yang menangis, saya yang jadi victim dan saya berjaya dapatkan apa yang saya nak walaupun saya salah. Ini biasa berlaku bila kita buat sesi pasangan. Kan sebenarnya yang menyakiti tu dia. Tapi kan dia tu tak pernah salah. Dan tambah pula dia menangis. Lagilah nampak dia sebagai mangsa kan, dan dia dapat memenangi ni. Sebenarnya kesian tau dunia lelaki. Dunia lelaki ni kalau kita tengok balik kan, tak ramai orang berdiri untuk lelaki tau. Kalau kita nampak dalam media, sebenarnya lebih dia sengit dia dekat perempuan. Lebih ramai orang menyokong wanita sebenarnya compared dan lelaki. Sebab lelaki fitrah dia bukan bercakap, bukan share. Ini okay, disclaimer. Saya tak refer pada semua lelaki. Saya refer pada kebanyakan lelaki. Bila kita cerita soal-soal perempuan lelaki ni, semua orang kena bayangkan bell curve. Ada 5% perempuan yang sangat ekstrim yang macam kita patut hilangkan dia daripada muka bumi. Kita ada lagi 5% yang sangatlah baiknya, sangatlah bersopan santunnya yang kita patut kembangkan. Tapi dekat tengah-tengah tu ada 90% tu adalah orang-orang biasa. Bila kita cerita pasal perempuan lelaki, kita cerita soal orang biasa. Ini kita generalize kan? Pada orang biasa. Kita bukan cerita pasal cerita pasal orang biasa lah. Sebab kenapa saya buat disclaimer ni, sebab saya tahu how perempuan think. Kalau saya kata kita kena taat dengan suami, dalam hati dia kata suami baik bolehlah taat, suami saya ni nafkah pun tak cukup. Tak. Kita cerita pasal lelaki yang bagi nafkah cukup. Kita cerita pasal lelaki yang normal. Jadi berbalik pada soalan tadi kan, bila cerita mengenai bagaimana wanita gunakan tema yang silap ni dalam rumah tangga, memang ada, memang banyak. Memang sehingga lelaki sendiri tak nampak that dia salah. Tak. Aku yang salah, aku yang kena beralah. Saya bagi satu contoh. Kan suka cerita kan. Okay, cerita dia macam ni. Balik raya ni saya rasa benda yang popular. Walaupun anak-anak balik raya sekarang ni, saya yakin kalau ada statistik, makin lama dah makin berkurang anak-anak balik raya. Tapi balik raya pada normal curve tu masih signifikan balik raya kan. Pembahagian dia biasanya ramai orang buat tahun ni tahun kampung suami, tahun depan kampung isteri kan. Orang biasa buat gile-gile macam tu. Nampak adil lah. Cumanya ada satu pihak yang ada satu plot twist dia macam ni. Okay, raya ni kat kampung saya, kita balik 2 hari sebelum pengumuman raya. Okay, balik kampung saya. Okay, so kita raya. Okay, malam tu pengumuman, esok tak jadi raya. Okay, dah hari ketiga. Lepas tu esok tu hari keempat raya. Patutnya malam tu dah bertolak kat kampung suami. Tapi saya ada cousin yang tak balik lagi. Nak jumpa, dah lama tak jumpa. So kita drag raya kedua kan. Lepas tu makan tengah hari lah dulu. Nanti makan malam lah dulu baru bertolak. So bila balik kampung suami, raya kedua malam. Okay, fast forward, tahun nak balik giliran kampung suami, kita balik memang balik. Tapi kita balik malam pengumuman raya, boleh tak? Sebab ni tak ready, tu tak ready, anak punya baju ada satu lagi samping tak pendekkan lagi. So malam raya tu pengumuman, esok tak jadi raya. Dia besok je lah kita balik. Padahal dah janjikan malam pengumuman raya, bukan malam raya, malam pengumuman. So balik. Dia nampak subtle kan? Subtle, nampak tak ada salah. Memang betul saya balik kampung suami. Tak salah pun. Betul lah kita raya rumah kampung saya. Saya raya kampung abang. Lepas tu malam raya balik lah. Dengan berat hatinya balik lah. Lepas tu esok kan patutnya hari raya pertama malam kita balik ke kampung saya kan. Dah siap dah. Settle dah. Husband kata tapi besok abang ada pakcik tau. Ni dah lama tak jumpa. Besok boleh tak besok pagi baru kita balik? Kan abang dah janji. Malam raya kita balik. Padahal dia tak ingat tu last year malam raya dia tak balik tau kampung suami. So ini bagi saya semua daripada anak-anak perempuan tak pernah salah.
Suami pun beralah. Okey lah. Saya sepatutnya tak boleh masuk sangat sebab saya takut ni nak mencelah-celah. Nanti saya kena bash kan. Tapi kalau saya nak memahami benda ni, sebab selalu ini adalah dengar-dengar lah. Personally saya jarang lah sembang benda ni sebab saya tahu how far benda ni akan menjadi satu backlash kepada saya kalau saya sebut. Tapi betul ke kalau orang sebut suami dia agak kurang nak fikirkan sangat apa opportunity cost yang akan ditanggung kalau dia jalan. Contoh kan, sebut ambil kes tadi kan, balik kampung isteri. Tak apalah, abang ada urusan macam-macam pun tak apa. Yang penting tepati masa balik je kampung. Tapi bila turn isteri tu melalui pengalaman yang sama, dia akan timbul macam-macam consideration lain tu. Tiba-tiba nak jumpa tu, tiba-tiba nak kemas rumah, tiba-tiba nak buat tu. Menyebabkan akhirnya hak yang telah dijanjikan tadi kepada suaminya menyebabkan tertangguh, termakan tanpa disedari. Dan suami pun memendamkan benda tu saja. How true is it? Saya fikir macam ni. Bila kita nak cakap pasal perempuan lelaki, beside kita gunakan tema perempuan selalu betul ni, ada satu lagi benda yang saya fikir tak ramai orang tahulah. Lelaki dengan perempuan kita berfikir cara berbeza. Fitrah kita tak sama, berbeza. Saya suka explore Alan and Barbara Pease. Diorang ni adalah pasangan suami isteri yang banyak tulis buku-buku tentang perbezaan lelaki perempuan. Research dia agak komprehensif lah. Dia ada journal yang dia ada journal yang dia kaji, dia ada banyak program-program yang dia buat, banyak soal selidik yang diorang jalankan untuk diorang come up with a few perbezaan lah. Pertama, I think Kubaib tahu perempuan memang bell curve perempuan normal lebih banyak bercakap daripada lelaki. Memang macam tu. Lelaki kurang bercakap. Ini satu fitrah yang kita tak payah ubah. Itulah ada satu benda yang perempuan kadang-kadang tak faham. Lelaki ni memang tak banyak cakap. Dia tak banyak cakap bukan sebab dia tak suka, bukan sebab dia fikir pasal perempuan lain, bukan sebab pasal dia merancang duit gaji dia nanti nak spend ke mana. Tak, dia memang tak banyak cakap. Perempuan memang banyak cakap. Perbezaan pertama. Perbezaan kedua adalah cara kita meneliti benda-benda yang macam saya rephrase balik. Perempuan dengan lelaki kisahkan benda yang berbeza. Saya mungkin kisah besok nak pakai tudung apa, baju apa, nak pakai kasut mana. Kubaib mungkin katalah kita dua-dua orang sama nak pergi destinasi yang sama, mungkin fikir jalan mana jam kurang kan. Cara kita berfikir tak sama. Benda yang penting kat Kubaib dengan benda yang penting kat saya berbeza terus. Sama juga saya fikir lagi satu adalah wanita ni orang dia lebih sulit. Sulit ni maksud saya sebab kita ni mak, kita ni beranak, kita ni memang difitrahkan jaga anak-anak. So kita nampak details yang lebih compare dengan lelaki. Lelaki kalau anak nangis 10 kali sehari susulah. Tapi kalau perempuan kan kita tahu ni nak susu, ini lapar, ini nak dukung. Dia mengkagumkan kan. Ini pampers penuh, ni nak berjalan. Kalau lelaki dengar pun macam mana dia tahu kan. So kita berbeza. Bila kita berbeza, sebab tu cara kita memandang benda berbeza. Macam lelaki, dia kisah sebenarnya dia nak balik rumah mak bapak dia. Tapi tak apalah. Kita ikut je lah dia. Janji balik malam raya. Tapi kalau perempuan tak, penting tu balik malam raya rumah mak dia seperti yang dijanjikan. So nak kata siapa betul siapa salah pun tak. Cumanya saya fikir perlu ada kesedaran kepada dua-dua jantina bahawa adalah penting untuk suami dan isteri menunaikan hak masing-masing. Tak kisahlah sama ada cara you memandang benda berbeza, apa yang penting pada suami berbeza, apa yang penting pada isteri. Tapi menunaikan hak tu adalah mesti dijalankan. Tapi lama-lama bila lelaki tak nak reclaim hak dia, lama-lama hak dia hilang lah. Tanah pun boleh hilang. Usahkan kata hak kan, tanah pun boleh hilang. Sama juga dengan perempuan. Lama-lama you asyik ambil hak orang, lama-lama you dah tak nampak lagi dah hak tu hak orang. Lama-lama hak orang tu seolah-olah tak ada. Lama-lama nanti pagi raya pula baru balik. Nanti lama-lama tengah hari pula baru balik. Tapi malam raya mesti nak balik kat kampung dia. Macam tu lah lebih kurang. Saya nak kembali kepada pendam tadi.
saya tak tahu benda tu how much benda tu betul atau tidak, dan adakah dia termasuk dalam bell curve tu ataupun yang terkecuali. Okay. Sebab memang saya kenal kebanyakan kawan saya bukan jadi rajin bercakap lah. Saya payah nak jumpa kawan lelaki yang sembang pasal family. Payah sangat. 1, 2, 3 kes iaitu pun sangat macam senyap-senyap. Sebab kita rasa macam kita punya vulnerability sebagai lelaki tu kan, nak cerita pasal masalah keluarga sangat susah nak jumpa. Kebanyakan jumpa memang, ni jujur kepada para wanita, kalau lelaki keluar sembang kedai mamak, ketahuilah dia tak cerita pasal family pun. Dia cerita pasal kereta, cerita pasal impian dia, pasal kerja. Sangat susah nak jumpa cerita pasal family. Dan saya personally, saya tak tahu para wanita bila berkumpul sembang apa, tapi kalau dekat threads misalnya, dekat social media kita, sangat mudah berjumpa dengan perempuan yang cerita pasal family dia, berbanding lelaki payah sangat nak jumpa lah. Payah sangat nak jumpa. Dan adakah benar dari sudut komunikasi, sangkaannya adalah suami aku okey je kan? Contoh macam kes balik kampung tadi, ataupun kes apa-apa kat rumah tangga lah, bergaduh ke apa, dia kan cakap kita akan biasanya akan sampingkan perasaan suami sebab atas sangkaan suami tu okey je. Ataupun sebenarnya yang berlaku adalah sebenarnya sedang memendam perasaan tu, dan dalam diam benda tu akan makan diri suami, bahkan maybe tanpa suami tu sendiri sedar pun. Saya nak pergi backtrack balik benda pertama yang Kubaib cakap yang menarik. Lelaki tak cerita pasal family. Saya fikir CPU lelaki memang bukan didesign untuk share pasal keluarga dia. CPU perempuan memang didesign untuk share keluarga. That's why polygamy happen to perempuan. Perempuan memang share. Husband saya pagi tadi, abang kau pagi tadi, you know. Agak ganjil kalau lelaki tu pergi ke office, dia cerita, oh wife I pagi tadi bangun lambat lah. Dia macam, what's wrong with you? Betul kan? Kalau perempuan share, benda tu biasa. Sharing ni pada perempuan sebenarnya benda biasa. But not to men. Men tak share. But cerita pasal pendaman kan. Saya fikir men kurang ability untuk share emotion. Saya fikir lelaki tak pergi to another man saying that aku sedih lah. Yes. Aku frust lah. Aku rasa left out lah. Dia macam something yang tak biasa dibuat. Sebab tu saya fikir kadang-kadang pendidikan asas anak-anak lelaki tu, anak-anak lelaki tak diberi menangis, tak diberi peluang mengamuk, tak diberi peluang went out, tak diberi peluang untuk menyatakan ketidakpuasan hati, because you kan boy, tak boleh nangis, you know. Saya fikir benda ni tak sihat. Anak-anak lelaki perlu diajar untuk kata, abang frust, abang sedih, abang rasa abang tak nak pergi sekolah hari ni sebab abang frust dengan maths abang semalam, you know. Patut diberi, because bila dia dah membesar jadi husband, memendam ni tak bagus actually. Tak kisahlah orang tu baik ke tak baik, memendam tak bagus. Sebab memendam ni dia, katalah perkahwinan kita ni kita letak nilai kat peratusan kan. Kita nak peratusan perkahwinan kita semaksimum mungkin. Kalau 80%, 80% lah. Kalau 90% lagi bagus. Di peratusan tu makin lama makin kurang. Makin lama husband just balik because I have nowhere else to go. Kita tak nak kan husband kita balik rumah sebab dah tak ada tempat lain pun nak balik. Baliklah rumah, you know. Balik rumah diam, duduk satu corner. Wife kata, tahun ni kita tak payah balik kampung abang lah. Okay. Kan, we don't want that. Saya rasa ada banyak perkahwinan-perkahwinan yang dia bukan status quo tau. Perkahwinan status quo ni adalah perkahwinan yang tak berkembang. Yang okey tapi tak berkembang. Yang patutnya boleh berkembang. Tapi ni perkahwinan yang mati. Kalau saya ambil kes, sorry kalau kawan-kawan saya untuk mengadu. Saya ni bukanlah kaunselor ke apa, tapi mungkin ada kawan yang rasa saya ni dekat dengan dia. Dia share masalah family kan. Dan personally, 3 kes ni sama. Dia jumpa saya dan dia beritahu, aku beritahu kat isteri aku perasaan aku apa. Sedih, kecewa. Tapi balasannya adalah sangat negatif sebab dia harap suami dia more masculine lah. Kenapa abang nak kena sedih pula? Abang kan provider. Abang kan sepatutnya kena bertahan dalam keluarga ni. So, walaupun ada satu harapan untuk lelaki lebih vulnerable, nyatakan emosi, which is sangat baik untuk suami itu sendiri dan keluarga itu sendiri. Tapi tiang seri keluarga itu adalah isteri ni lah yang kena menyambut dan menerima vulnerability tu. Tapi dalam kes-kes terdekat yang mengadu kat saya ni, dan saya tak adalah menjadi kaunselor pada dia, saya pun sadang dia pergi jumpa kaunselor kan. Tapi dia sangat menyedihkan apabila orang yang diharapkan boleh menyokong emosi tu rupanya adalah orang sama yang anggap benda tu patutnya telan je lah sebagai suami. Sebab
maybe kalau puan boleh bantu untuk rungkaikan apa yang berlaku kepada isteri tu sendiri sehingga dia tak accept reality. I think dia balik-balik pada saya bagi tahu Kubaib tadi kan. Anak lelaki kan tak diajar to be expressive kan. Bila anak lelaki diajar tak ekspresif, anak perempuan tengok dia pun rasa macam being ekspresif adalah lemah. Okay. You lemah, you tak patut express, you patut pendam, you patutnya simpan, you patutnya digest kan. Jadi wanita tak tahu macam mana nak bantu lelaki. I think lelaki pun sama, tak tahu nak bantu wanita bila saya bagi satu contoh. I think contoh ni dia agak kelakar tapi betul. Balik masuk dalam kereta, husband jemput balik kerja, kata bang saya tak tahan lah dengan bos ni no. Asyik marah orang je no. Husband dia punya feedback sama je. Kan abang nak kata dulu berhenti. Right. Okay. Dia sama kan. I think masyarakat kita lah, especially masyarakat kita ramai lagi yang tak tahu macam mana nak menampung emosi, macam mana nak bantu emosi. Tak payah jadi kaunselor actually. Emosi ni sesuatu yang you boleh belajar sendiri how to explore. Abang sedih. Saya pun sedih dengar abang sedih. Abang rasa kita patut buat apa you know? Benda ni tak biasa dibuat. Betul. Kita sangat judgemental lah. Saya rasa conversation tu ada sangat rare kat Malaysia. Betul. Ada satu posting dekat media sosial yang saya baca. Ni pun adalah satu topik baru kita nak buka jugalah untuk discussion ni kan. Sebab kita tahu suami adalah provider. Tapi realiti zaman sekarang untuk provide satu family, dia dah tidak sesimplistik zaman generasi puan lah kot kan. Sebab saya pun melihat mak ayah saya sangat simplistik lah hidup dia kan. Maksudnya atuk nenek tu utamanya, atuk kerja, nenek di rumah. Dia dah line tu dah clear daripada awal kan. So dia clearly yang ada sumber pendapatan tu adalah atuk dan atuk sara nenek dan anak-anak lah kan, adik-adik ayah saya. Ayah saya beza sikit, mak kerja, tapi mak pun kerja lebih sederhana berbanding ayah. Ayah lebih dominan. Tapi sampai generasi kita, satu seimbang. Dan satu lagi, bahkan isteri lebih lagi. Ini dalam buku, apa nama buku tu? Boy Crisis. Puan mesti tahu buku tu. The Boy Crisis, cerita pasal isu krisis kelelakian zaman Boy sekarang. Crisis, okay, tak yang pernah dengar lagi. Kadang-kadang dia menyebabkan relatively gaji perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Dan krisis ketiga adalah perempuan sudah mula ada cita-cita career. Dan dia bahkan nak hak dia tu dapat duit sendiri. Walaupun dalam rumah tangga tu, ni masuk isu lain lagi, tapi nak bagi tahu yang akhirnya dalam rumah tangga tu, bila isu lelaki tak boleh nak provide ni menyebabkan isteri jadi marah. Ni dalam posting media sosial tu lah. Dan kemarahan isteri tu menggunakan perkataan yang negatif lah kepada suami dia. Takkan ni je abang boleh bagi kat saya. Dan saya bayar ni haram tau, abang kena bayar balik tau. So perkataan tu, saya personally kalau saya dapat perkataan tu dari isteri saya, sangat menyakitkan. Ini dalam kes, saya tak tahu adakah dia umumnya semua lelaki begini, tapi kes-kes yang dekat dengan saya, jujur saya nampak semua kes ni suami yang sangat nak pertahankan family dan nak sara family, cuma tak mampu. Dengan kos yang ada sekarang. Ya, dengan kos yang ada sekarang, dia tak mampu nak cover. Tapi semuanya okey sehinggalah isteri menggunakan perkataan yang kasar pada suami. Ini saya bayar tapi abang kena bayar balik tau. Jangan lupa ini duit ni selagi mana abang tak bayar, dia adalah haram untuk abang makan. Dan selagi mana abang tak bayar saya, ni masuklah isu lain tak cukup ke apa kan. Tapi perkataan-perkataan tu sangat menikam suami. Dan dalam kes, sama ada kes ni betul atau tidak, tapi di-share oleh ramai orang juga kan. Sampai akhirnya, suami tu akhirnya kembali ada duit balik, boleh bayar balik, tapi suasana dah berbeza. Suami tu tidak lagi ceria, bahagia sebagaimana yang asal. Dan isteri tu pula komplain, kenapa suami saya dah tak sayang macam dulu? Dan kita tahu turning pointnya adalah kepada kata-kata yang menyakitkan itu, yang menyebabkan suami sangat terasa hati, kerana asal usulnya adalah kerana dia tak mampu provide sebagaimana yang asal. Komen puan? Dia tu ulas fenomena yang Kubaib cakap tadi, dia macam kita kena balik ke 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke belakang. It's a very long discussion. But anyway, to answer that question kan, pertama saya fikir gini, saya ada buat posting a few weeks ago kot. Saya kata macam ni, kita kan ada pemain bola sepak yang saya tak berapa kenal lah, tapi saya kenal daripada husband saya, macam Ronaldo, Messi, Maradona dah meninggal dah, you know? And a few others lah.
kita tak pernah kan tengok diorang ni, kan diorang lepas ending game kan diorang ada press conference dia tu kan, yang orang tanya soalan kat dia tu kan. Cuba you imagine Ronaldo, dia cakap, I letih lah sepak bola. 45 minit tau dia orang suruh I sepak bola. 15 minit break, tak ada makanan. Lagi 15 minit, 45 minit, 15 minit break, another 45 minit lagi kejar bola. Padahal kita punya apa? Kita punya kiranya tournament punya organisation dia boleh bagi fee bola pun, bagi satu bola je. So kejar ramai-ramai letih tau. Saya ni manusia biasa, dia kata sejam setengah on the field letih. Kalau kita dengar tu daripada Ronaldo, kita mesti macam heran, macam apa masalah dia ni kan. Memang you kena kejar bola pun. Tapi perasan tak analoginya in marriage? Ada ramai orang komplain macam saya bagi analogi Ronaldo tadi. Letih, lelaki komplain letih kerja. Memanglah you kena kerja kan. Takkan you nak duduk rumah pula. Lepas tu wanita komplain kena jaga anak, letih jaga anak, kemas rumah. Saya tak ada masa untuk diri sendiri, you know. Lepas tu saya dah kehilangan diri sendiri, you know. Tak ada masa. Tak ada masa. Lelaki pun cakap benda yang sama, tak ada masa nak lepak dengan kawan dah macam tu macam ni. Sebab back to the question kan, ramai orang kahwin, dia tak tahu marriage ni apa sebenarnya tau. Ronaldo tu sebelum dia jadi pemain bola sepak international professional, dia dah tahu dah tau. Memang 45 minit, 15 minit break, 45 minit ni kejar satu bola. Memang kena jaringkan gol, bukan boleh sesaja pergi. Makan pun tak boleh saja-saja. Suka hati nak makan nasi kandar hari-hari tak boleh. Kena jaga berat badan, kena jaga. Dia dah tahu. Baru dia jadi pemain profesional. Macam kita punya pasangan, dia tak tahu tau marriage ni apa. Expectation dia. Expectation ni macam melampau-lampau. Kahwin dengan, katalah kahwin dengan you kenal lelaki ni masa tu bawa Food Panda. You kenal dia tak tipu tau. Dia tak kata saya ni CEO Megah Holding. Dia tak tipu. Dia cakap abang ni bawa Food Panda. Nampak cute lah bawa Food Panda, bawa motor, bawa raga kotak warna green tu kan, nampak cute. You kahwin dengan dia, takkan you expect dalam masa 5 tahun dia jadi CEO kot. Memang tak lah. So projection pun tak ada. Lelaki pun sama. You kahwin ni, perempuan ni ada ijazah. Dia memang tak kisah kahwin dengan you. You bawa Food Panda, dia tak kisah. Dia tak kisah family dia, tak kisah. Tapi you mesti tahu dia bekerja, dan pekerjaan dia dalam masa 5-6 tahun akan doublekan, bukan double lah, mungkin gaji dia naik 30%, in 10 years naik lagi 30%. You dah tahu dah, both party dah tahu. But both party tak pernah sit down untuk project apa yang akan jadi in our marriage nanti. Sebab tu saya pernah bagi tahu, doesn't matter how susah husband mesti bayar rumah. Sebab pada saya, you bayar rumah ni macam you bayar authority tau. This is my house. Tudung you tu abang rasa kena labuhkan sikit tu. Macam singkat sangat pula abang tengok. The wife is in your roof tau, under your roof. Abang rasa rumah ni abang tak nak lah buka drama-drama Korea ni. My house. If pergaduhan berlaku, lelaki tak rasa macam out of place, macam dah lah aku tak bayar rumah ni, you know? It's not out of place. Lelaki mesti bayar rumah. Tapi I fikir satu perkara yang lelaki tak pernah nampak, dia tak nampak that to claim authority bukan through money tau. To claim authority is through leadership. You sendiri kena ada stand dalam sesuatu perkara. Dan perempuan pula, dia dengar best kan. Kalau kita baca, kalau kita study hadis, saya bukan orang hadis, nanti aku baik betulkan kalau saya silap. Hadis ni kalau baca macam senang je perempuan masuk syurga. Solat, tutup aurat, puasa, bukan betul kan? Jaga kehormatan, taat pada suami, ada 4 kan. Kalau baca hadis tu macam best je kan. Sekilas pandang boleh macam masuk syurga. Masuklah syurga, masuklah kepada pintu yang you nak. Saya paraphrase lah hadis ni, not the exact word. Tapi taat dekat suami tu, ingat senang ke nak taat dekat suami? Suami kata tahun ni kita tak balik kampung you ya, kita balik kampung saya. Bukan maksiat, sesuatu yang you kena ikut as wife yang taat. Tak payah apa-apa explanation, I just want to go back to my kampung. Sebab rasanya mak tu macam dah tak berapa sihat lagi dah, you know? Not easy.
Jadi masa you nak masuk dalam dunia perkahwinan, lelaki dah kena tahu authority you dekat mana. Ini memang tak nak kompromi. Ini authority saya. You okay tak? Lepas tu perempuan pula ditanya, you boleh tak taat to this man? Kalau daripada berkenalan you tak boleh taat, how to taat bila you dah kahwin kan? Jadi masalah-masalah yang timbul tu because of this factor. Lelaki tak tahu tanggungjawab, perempuan pula tak boleh nak taat. Apa komen Puan tentang queen control dalam family? Sebab queen control ni perkataan komersial, term komersial yang orang biasa guna untuk gambarkan sama ada positif ataupun negatif, tapi itulah rumah tangga yang lebih dominan isteri. Tapi dalam realiti, kita tahu dia ada kaitan dengan personality orang juga. Sebab sebagaimana suami itu adalah orang yang pendiam, kadang-kadang dia diterjemahkan dalam bentuk personality juga. Lebih introvert ke, lebih kurang tinggi suara ke. Mungkin sebab personality dia memang seorang yang lebih pasif berbanding isteri. Dan akhirnya dia menyebabkan ada ketidakseimbangan noise dalam family itu yang menyebabkan isteri merasakan dia boleh be dominant dalam keluarga, kan? So garisannya adalah kan, tapi kadang-kadang akhirnya dilanggar jugalah. Sehingga akhirnya suami dalam diam dia rasa maruah dia tercela. Dia bukanlah suami yang, isu leadership pun satu benda yang boleh bincangkan juga. Saya tak rasa leadership tu pada siapa suara paling kuat lah kan. Dan leadership bukan kepada siapa yang cakap paling banyak, tapi kalau cakapnya banyak sangat dalam rumah, kan, dan nadanya tinggi sangat, of course suara lelaki dan perempuan, tone perempuan lebih tinggi daripada lelaki lah kan. Dan dia menyebabkan kadang-kadang suami rasa maruah dia tercela. Dia rasa dia tak diberikan ruang yang cukup untuk guide, untuk pimpin family ni. Apatah lagi bila berkali-kali dia discuss dengan isteri, nampaknya isteri lebih suka memotong, lebih suka untuk cut apa pandangan suami. Dan disebabkan kadang-kadang suami pun malah fikir nak manja-manjakan masalah tu. Biar simplify je, tak apalah kalau awak cakap macam ni, jalan je. Sebab benda tu pun ada dua pilihan, kan. Akhirnya kadang-kadang menyebabkan suami tercalar, rasa diri dia macam tak dihargai dalam family. Dan menyebabkan akhirnya berlakulah queen control dalam family. Apa pandangan Puan? Dia macam teka-teki lah kan. Mana keluar dulu? Telur ke ayam? Ayam ke telur? Anak saya punya solution, macam mana orang tu tanya? Kalau orang tu tanya telur dulu ke ayam dulu, maknanya telur dulu. Kalau orang tu tanya ayam dulu ke telur dulu, maknanya ayam dulu. Jawapan dia begitu. When you talk about queen control, saya fikir queen control ni kadang-kala diwujudkan oleh personality. Tak dinafikan perempuan ni ada willpower yang very strong willpower. Sebab tu kita boleh beranak berkali-kali walaupun sakit. Dah tahu sakit beranak juga lagi, dah tahu sakit beranak juga lagi, because our willpower is awesome, you know. Satu because of personality. Satu lagi mungkin kadang-kala diwujudkan oleh keadaan. Keadaan where the wife see that rumah tangga kita ni nak pergi mana-mana ni, you know. I don't see my husband leading. I don't see my husband nak buat sesuatu. Jadi tak apalah, I lah lead the way, kan. And the husband let it be. Bagaimanapun saya fikir dia balik-balik pada yang saya beritahu tadi. Kedua-dua belah pihak ni sendiri tidak mempunyai cukup pendedahan siapa yang sepatutnya lead the family. Perempuan ni ada strong personality, but you have to help your husband to become a leader. Macam subjek perempuan, isteri bantu suami to grow ni macam subjek yang macam tak pernah dengar kan? Tak pernah dengar kan? Tak. Husband you sekarang ni dia kerja dispatch. Okay bang, since abang punya SPM dulu not that bad. SPM abang okey je, tapi abang tak ada masa tu tak ada peluang kan nak sambung pelajaran. Saya dah check tau bang, TVET ni diterima orang sampai umur 26 tahun ke 35, one of those lah. Apa kata abang masuk yang khusus ni, dia 6 bulan je tau bang CJ. 6 bulan saya cover rumah. Abang ambil CJ ni, sebab kalau abang ada CJ ni, abang boleh minta kerja ni, pendapatan abang bertambah sikit. Masyarakat kita tak aware dengan. Saya selalu bayangkan sebenarnya wife ni is a best cheerleader for the husband. Yes. Kan? Husband balik kerja cakap abang tadi kena makilah dengan bos. Kesian abang kan
abang sebenarnya kerja bagus kan. Saya tak pernah tengok abang tak nak pergi kerja ke MC ke. Abang bagus. Tapi kalau abang macam rasa abang nak tukar kerja ke apa, nanti saya carikan benda-benda yang abang boleh buat untuk tukar kerja. We don't see part isteri macam tu. Sebenarnya isteri ni, kalau kita tengok cerita yang Argentina tu, apa nama perempuan tu? Saya selalu lupa nama dia, yang cerita macam mana dia mempengaruhi pemimpin Argentina. Something lah, adalah cerita dia. You see how dia grow the husband kan. Walaupun dia grow husband dia jadi jahat lah. Tapi kita boleh grow our husband to become better than he is waktu kita mula-mula jumpa. But we don't see that part. Sebab walaupun perempuan nak jadi dominant, perempuan masih rasa macam itu grow husband tu bukan tugas dia, itu tugas husband sendiri. You grow your husband lah to become better. Husband you kurang leadership, you grow your husband to become better leader. You boleh buat sebenarnya. Because bila husband you jadi better leader, dia bukan akan mengongkong you atau bukan akan menidakkan suara you. Dia akan menyebabkan suara you lebih didengari dengan baik. And husband you come back as a better person. Kalau dulu husband you tak tahu buat keputusan, you ajar husband you. Sebenarnya kalau abang ada duit macam ni, abang nak ganti tayar motor tu, okey bang, tak ada masalah. Cuba abang sebelahkan duit tu 150 setiap bulan. Jadi yang extra tu abang boleh buat untuk benda ni. Is boleh sebenarnya, but we don't do that. Kita selalu assume kan macam benda yang kelakar tapi sebenarnya betul. Perempuan takut nak tukar tong gas, kan kepala gas. Kita suruh husband kan, kenapa you takut nak tukar? Sebab takut meletup. Habis tu kalau husband tukar tak meletup ke? Tapi you nampak tak, kita bagi job tu dekat husband tau. Why don't you give the leader yang you rasa you boleh buat sangat tu to your husband, to the right person? I think it's important. Jadi tak adalah kes-kes tersengit, kes you nampak husband you lambat sangat bertindak. You can grow your husband actually. Rasa ini dah masuk cerita komunikasi ni. Dan part ni dia akan mula, saya harap Puan boleh share as many as stories lah yang boleh guide kita bahawa ini masalah sebenar dan masalah tu pernah merosakkan mana-mana rumah tangga, dan masalah yang sama juga pernah diselesaikan kalau kita jumpa jalan yang betul. Sebab isu komunikasi kan, ni saya tak tahu which one kita boleh fokus kan. Komunikasi dia ada banyak bentuk dalam family kan. Ada yang pasif, ada agresif, passive agresif, ada yang assertive yang paling baik kan. Kadang-kadang common yang saya lihat dalam kes-kes di media sosial, sama ada betul atau salah, ataupun kes-kes yang saya dengar daripada kawan-kawan, biasanya yang banyak berlaku sebab isteri maybe yang agresif tu agak minoriti, saya tak tahu. Tapi yang selalu berlaku adalah passive agresif. Iaitu dia akan secara diam-diam isyaratkan tengah marah pada suami, kan? Basuh pinggan tapi bunyi bang kan? Suami tak buang sampah, suami tak sidai baju, lupa ke apa kan? Tapi respon dengan cara bukan bagi tahu, bang, kenapa tak buang sampah kan? Ada apa-apa ke? Tapi yang berlaku adalah dia akan tunjuk sungguh-sungguh kan, bawa sampah dari dapur tu. Buang sampah. Saya dah buang sampah dah. Kan? Which is passive aggressive punya komunikasi lah. Yang dia akan merosakkan lah. Dia semakin merosakkan. Ini boleh tengok dari macam-macam sudut, tapi saya nak fokus kepada pihak isteri dulu. Apa kebanyakan kes-kes salah komunikasi di pihak isteri yang Puan biasa nampak? I think kan paling ketara sekali kan yang perempuan mungkin tak berapa perasan. Perempuan selalu fikir lelaki ni faham dia tanpa dia bagi tahu. Perempuan, saya fikir ni common berlaku dalam semua rumah tangga. You ada sesuatu yang you nak, you expect husband you tahu. You ada sesuatu yang you marahkan, you harap your husband tengok je tahu. Mesti dia marah pasal A. It doesn't happen that way. Lelaki ni dia bukan makhluk emosi tau. Dia makhluk praktikal. Dia kalau nampak tiba-tiba ada kabinet roboh, dia tahu ni kena betul kan, kabinet ni kena betul kan. Tapi kalau dia tengok perempuan ni macam hempas-hempas barang, silat-silat dia tak dengar pun hempas-hempas tu. Sebab lelaki kan kita tahu dia monotrack kan. Kalau dia tengok TV, dia dah tak dengar ada apa berlaku surrounding dia. Especially bila dia tengok bola ke, American football ke, apa ke yang memang dia fokus, dia tak dengar. Kita yang beria kat dapur hempas kan. Lepas tu silat-silat kita buang sampah pun dia tak perasan pun kita buang sampah. Lepas tu dia rasa macam dah buang sampah tu, alah bagus lah tu kan. Dia tak payah buang kan. So I fikir ini adalah again lah nak kena selitkan juga kan.
kita kena ada ilmu dalam perkahwinan ni tau, to understand men tau. We need to understand men. Men are not mind reader. Men tak akan faham apa you nak kalau you tak cakap. Itu pertama. Kedua, bila bercakap dengan lelaki, cakap tu dia kena jelas. Bang, saya nak RM100. Ni bukan bang, abang tahu lah kan semalam kan saya dah tolong abang isi minyak. Storytelling ke? Lepas tu saya singgah dekat Stagrosa, belilah ni. Lepas tu anak kita nak tu, nak ni pula, Dah pakailah sikit duit saya, Itulah. Husband dia kata, oh ya ke? Dia beli apa? Husband dia kata, itulah dia beli gula-gula RM5.90. Mahal pula tu, Kalau beli dekat Petronas murah je RM3.90. So, oh okay. Lain kali jangan bawa dia pergi sana lah, bawa dia pergi Petronas. Husband pun pergi kerja. Yeah. If you nak 100, you cakap lah kat husband ni, bang saya nak 100 boleh tak? Ganti duit saya semalam. Kan settle, husband pun faham. Komunikasi dengan suami ni, saya rasa ramai lagi perempuan, walaupun dah dijelaskan berkali-kali, dia masih guna teknik yang round the bush tu. Lelaki tak macam tu. Lelaki tak macam perempuan tau. Perempuan, kita orang dua orang ni kalau bercakap, kita orang ni boleh lompat-lompat topik tau. Sekarang ni cerita pasal susah betul nak cari parking, tiba-tiba kau tahu tak pasal yang cerita ni dah keluar tau Januari ni. Kita orang tak ada masalah. We understand each other. Kita orang punya hint-hint yang faham. Sama juga macam, saya rasa Kubat perasan, perempuan selalu confuse kanan kiri. Apa? Selalu confuse kanan kiri. Kalau wife drive, suruh dia masuk kanan, dia kadang-kadang masuk kiri. Padahal kanan kan kanan. Tapi kalau perempuan, kita orang tak cakap kanan kiri, cakap situ-situ, masuk situ. Kau masuk situ. Kita orang faham tau. Situ tu pergi mana. So this is a woman thing. Pertama, perempuan harap lelaki ni mind reader. Kedua, bila berkomunikasi dengan lelaki, komunikasi kena jelas. Lelaki tak faham komunikasi hint-hint. You okay tak? Okay. Dia tak faham tau. Okay tu macam tak okay. Dia rasa lah macam tak okay, tapi macam like, bagus juga diam kan. Sementara selalunya balik banyak cerita, diam bagus juga. Ketiga, you kena faham that men ni, bukan saya fikir, memang betul pun, men ni dia ada agenda yang lebih besar dia nak selesaikan tau. Agenda-agenda kecil macam kawan you Sapiah tak kawan dengan you lagi, tu bukan agenda dia. Agenda dia besok ada meeting, paperwork tu tak siap lagi. Kat mana letak file dia, save under what file, itu dia punya kepala. I think kalau 3 benda ni perempuan dapat settlekan, dia akan ada komunikasi yang lebih baik dengan husband. Just to know that husband you tak faham apa you nak. Kedua, kalau you nak apa-apa, you kena cakap apa you nak. Ketiga, husband you ada macam yang kita bincang mula-mula tadi, apa yang penting dekat kita tak sama dengan apa yang penting kat husband kita. We are different person. But kalau kita punya fokus adalah kita nak make sure marriage ni lama, kita nak sure marriage ni bahagia, kita nak make sure marriage ni terjaga, both party ada pengorbanan masing-masing. Pengorbanan tak sama. I think Kubat faham kalau saya kata, waktu bujang, semua gaji you hak you. Semualah. Tak kisahlah you nak buang ke, dah dapat gaji 500, koyak-koyak buang tu sampah. Suka hati you lah, you are alone. Bila you kahwin, you punya pengorbanan sebenarnya sangat besar. Because I think maybe 3/4 of the salary go to the family. Wife dengan anak-anak lah. You dah tak ada peluang kata nak tukar tayar motor ke, tukar tayar kereta ke, rasa macam nak join kawan ride ke, dah you are no longer have that flexibility and tak ada dah. Tak ada dah. Itu pengorbanan besar tau bagi men yang perempuan tak nampak actually. Perempuan nampak, oh dulu I kerja, sekarang kena berhenti kerja. I berkorban besar. Dan sebenarnya both party berkorban dalam cara masing-masing. Tapi tak boleh compare apple to apple. Dia apple dengan orange punya comparison, tak sama. So pengorbanan tu semua orang ada sebenarnya. But I think men ni I think satu perkara yang men boleh semarakkan dalam marriage adalah selalu bagi tahu wife yang dia tahu wife dia letih. Dia tahu wife dia berhenti kerja tu not easy. Dia tahu jaga anak not easy. But then I think ada ramai men juga tak faham. Tak perasan. Mana Kubat perasan masa you keluar datang sini tadi, rumah A kan macam A, susunan A. Balik pun susunan A juga. You tak perasan rupa-rupanya masa you datang sini tu dah jadi B, C, D, E, F, G, and then your wife kena reverse balik to go to A, kan tak perasan kan. Macam tu lah.
I think komunikasi tu, as I said, balik-balik, is important. Man bukan mind reader. Man kena cakap apa yang you nak, you tak boleh belit-belit. Ketiga, man punya agenda dalam hidup is berbeza dengan perempuan punya agenda dalam hidup. We have different agenda. Masih tentang komunikasi lagi. Dia ada banyak lah isu bercampur ni kan. Tapi kalau saya boleh simplify case ini, ada lelaki yang dia tak nak bercakap sebab dia tak mau case tu makin susah dia selesaikan. Ada yang memikirkan kalau kita biarkan saja maybe lebih baik, sebab dia mengambil pelajaran daripada respon selama ni isteri dia. So bagi dia, kalau dia cakap macam ni, nanti isteri aku cakap begini, lagi complicated, lagi serabut. Dan saya tak tahu, maybe sebagai suami, mewakili suami kalau pasal dia, saya rasa kita tak suka terlalu berada dalam dunia emosi tu. Dia suka untuk, okay, kita terima je emosi. Saya pun menangis juga. Tapi once kita berada dalam dunia tu, kita tahu kita tak selesa sangat. Tak suka sangat berada dalam dunia yang terlalu beremosi, sebab dia mengganggu kita punya well-being. So, biasanya bila ada satu masalah, kita akan fikir jalan yang paling tidak menyerabutkan untuk menyelesaikan masalah tu, which is dalam masa yang sama, dia akan menyebabkan kita mengabaikan benda-benda yang sebenarnya kita sebagai manusia perlukan. Contoh suami pun perlu orang yang faham perasaan dia. Tapi kadang-kadang kita biar je, tak apalah, lantaklah aku sedih ke apa, yang penting family aku bahagia. Kan? Dan dalam diam, benda tu akan memakan hati suami lah. Lambat laun, mungkin dia nampak family dia happy, tapi setelah sekian lama dia biarkan diri dia tak terlayan, dia ada je perasaan dia kan. Of course lah kan, bila ni contoh-contoh typical lah kan, bila balik, tiap kali balik rumah isteri tarik muka, suami pun kena silent treatment juga kan. Silent treatment juga kan, tak dilayan, tak ditoleh oleh isteri, kadang cakap kasar ke apa. Tapi kadang-kadang suami fikir, how if kita biar je lah, daripada kita nak selesaikan sangat masalah ni, akhirnya menyerabutkan masalah. So apa pilihan yang ada di depan untuk kes macam ni, Puan? Komunikasi ni kan dia ada seni dia kan. Saya fikir it's not, dia tak sesuai juga man beritahu apa dia nak waktu krisis. Membiarkan krisis tu berlalu sekejap, saya fikir adalah cara yang terbaik. Okay. Kita berkrisis sekarang, bagilah krisis tu lega dulu, and then baru you bagi tahu apa yang you patut bagi tahu dengan cara baik. Tapi men juga saya fikir tak bolehlah berharap that bila dia memberi sesuatu feedback, dia diterima dengan baik oleh isteri dia. Okay. Isteri pun kadang-kadang perlukan masa juga untuk digest apa yang husband dia cakap. Bagi contoh simple je lah. Abang rasa you kena bagi abang peluang bercakap. Kena bagi abang peluang bercakap. Pada ketika tu mungkin wife dia akan kata, apa pula saya tak bagi abang peluang bercakap lah, selama ni abang dia bercakap apa, saya mana ada bercakap bla bla bla. You tahu lah perempuan kan panjang kan explanation. Tetapi saya yakin dia akan ambil masa untuk reflect balik apa husband dia cakap. Tapi kalau husband, kalau semua lelaki dalam dunia dia harap dia cakap dengan wife dia terima, oh ya ke bang, baiklah bang, lepas ni saya bagi, memang tak lah. But you have to reclaim your right. You have to bagi tahu, and macam you biarkan konflik tu tadi lega tadi sebelum you bercakap, you bagi juga konflik yang kedua ni leda sebelum wife you berfikir, you know. Tak bercakap saja saya rasa tak wajar, tak adil pada isteri. Kalau isteri tak pernah diberitahu, rupa-rupanya husband dia terasa. Kan, and then dalam hati husband dia, oh saya terasa, saya apa-apa sajalah, you know, tapi wife tak tahu. Suami kena cakap. Walaupun suami rasa macam cakap ni akan lahirkan lagi konflik, tak apa. Konflik ni benda yang saya fikir asam garam dalam kehidupan. Suami kena hadap. Tapi lepas konflik tu reda, saya yakin kebanyakan isteri reflect balik apa yang husband dia cakap. Tapi kalau terus tak cakap, terus tak berubahlah isteri dia. Sebab respon perempuan dengan respon lelaki berbeza. Saya rasa lelaki bila dalam keadaan kalut-kalut, dia diam je lah. You cakap lah apa you nak cakap, cakap lah, dengar, okay, done. Tapi perempuan, bila dia diberitahu sesuatu, dia akan beritahu, sebab memang fitrah dia bercakap. Dia akan bagi tahu, dia akan mempertahankan diri dia, you know? Dia akan explain dan menyalahkan pula orang tu. Tapi lama-lama dia akan reflect. Perempuan akan reflect balik. Tapi ambil masa lah. Dua-dua pihak perlu ambil masa. Tapi dua-dua belah pihak perlu nyatakan apa yang mereka nak. Susah ya berkahwin ni.
Habislah orang tengok podcast ni. Tengok podcast ni lepas kahwin sebelum kahwin lah kan. Supaya dia tahu expectation apa yang boleh paling. sebelum kahwin, dah kahwin, dah terlepas perkahwinan pertama, semua boleh dengar. Saya rasa masalah-masalah ni dia masalah yang sebenar tapi dilalui secara kompleks lah oleh setiap orang kan. Dia tak sama. Tapi kompleksiti dia samalah, iaitu betapa kita sebenarnya masing-masing, macam mana point of view kita kepada masalah tu, masing-masing boleh ambil tengok message yang berbeza kan, supaya dia reflect kepada apa yang dilakukan. Satu benda yang saya selalu jumpa, baik di media sosial ataupun konten mana-mana orang buat kan, adalah persoalan kepada kenapa perempuan susah minta maaf. Betul tak benda tu? Ini soalan saya tanya, tapi dia bukan persepsi yang ni saya jumpa dekat media sosial. Soalannya adalah kenapa perempuan susah sangat minta maaf, susah sangat mengaku salah. Berbeza dengan suami, kebanyakan konten saya jumpa, suami sangat mudah mengaku apa yang dia salah. Selalu cepat tahu apa yang dia buat salah. Perempuan biasanya lambat ataupun susah nak minta maaf bila dah jumpa apa yang dia buat salah. Komen puan? Jangan target saya. Takut. Dia macam ni lah, macam saya katalah tadi, bila kita baca hadis kan, perempuan 4 benda je kena settle, nampak macam senang betul perempuan masuk syurga. 4 benda je nak settle. Solat, jaga kehormatan diri, puasa dalam bulan Ramadan, and then taat pada suami, settle masuk syurga. Of course lah, dia tak semudah nak dijalankan kan. Sama juga macam you meninggal, buat 3 perkara: doa anak yang soleh, amal sedekah jariah, dengan ilmu yang bermanfaat kan. 3 benda je, macam tak susah kan, macam everybody can do that, 3 benda. Cuma kalau you tengok balik, nak dapat anak yang soleh senang ke? Kalau you sendiri huru-hara, you sendiri tak tahu soleh tu apa makna, it's not easy. Di situlah cabaran perempuan sebenarnya. Setiap benda yang kita dengar senang, ada cabaran-cabaran yang besar beside it. Cabaran perempuan adalah tu mengaku bahawa lah bang, saya salah lah bang, saya minta maaf bang. Itu cabaran besar dia. Dan of course lah, tak adalah nak salahkan syaitan, tapi syaitan pun of course lah memberitahu wanita jangan minta maaf, nanti kau kalah, nanti kau salah, bla bla bla. I think is sesuatu yang memang we are not trained to do lah. Kita ni kan lemah, kita ni kan tertindas, kita ni kan memang memang dah second class citizen, tiba-tiba nak minta maaf pula. Saya rasa itulah dia punya mindset, dan of course saya fikir sebenarnya boleh je you mewujudkan satu environment where bila isteri minta maaf, dia bukan sesuatu yang memalukan untuk isteri. Biasanya takkanlah kita suami cakap, minta maaf sekarang. Macam pelik lah kan. Ataupun macam ni, tiba-tiba wife rasa macam terbuka hati nak minta maaf, husband kata it's okay, I maafkan you. Bukanlah macam itulah baru nak mengaku salah. Saya nak tanya balik soalan why tu. Why? Kenapa? As I said, tadi syaitan yang kedua, I think perempuan kan generally kan, kita dah selalu rasa macam kita ni second class citizen, kita ni perempuan, kita ni tertindas, kita ni begitu begini, lepas tu nak kena minta maaf pula lagi. Lagi teruk lah kita punya keadaan nak kena minta maaf. Sebab kan? Macam degrade kot, dilambangkan minta maaf lah. Dia tak nampak minta maaf tu sesuatu yang macam bagus, tapi dah macam degrade hidup sendiri pula. I think that's what perempuan ada dalam minda wanita lah. Sebab saya rasa kalau sebagai suami kan, antara magic word, perkataan-perkataan magic yang kalau sebut benda ni, dia macam banyak masalah boleh selesai, adalah minta maaf lah kan. Sendiri dalam personal life pun bukanlah maksudnya dengan isteri saja, dengan mana-mana orang pun, gaduh kat tengah jalan raya ke apa kan, dia macam sorry tu macam legakan banyak lah masalah tu. Actually bukan perempuan je susah nak minta maaf. Generally tak kira jantina memang susah nak minta maaf. Minta maaf ni dah jadi macam tabu, dah jadi macam benda yang kalau you buat you kalah, you salah, you bersalah, you kalah, something like that lah. Dia bukan perempuan je, sebenarnya sama. Tapi kalau kita nak cerita pasal perempuan, saya rasa itulah yang ada dalam mental perempuan. Memohon maaf tu menambah lagi lemahnya dia sebagai wanita. So saya tak nak minta maaf. But I did say tadi something like macam sebenarnya lelaki boleh wujudkan persekitaran yang mana bila perempuan tu minta maaf tak jadi sesuatu memalukan untuk dia. Abang okey, abang maafkan. Bahkan dia macam berkait dengan terima kasih juga lah kan. So terima kasih pula macam mana? Okay. Contoh saya bagi situasi suami bertanggungjawab untuk provide, beri nafkah semua kan. Kadang ada satu perkataan keluar yang menyakitkan
Ini bukanlah pengalaman peribadi, ini adalah commonly biasa dibaca di mana-mana kan. Kadang perempuan mempertikaikan, isteri mempertikaikan, kenapa saya nak kena terima kasih, itu kan tanggungjawab dia. Sedangkan bagi mana-mana manusia, khususnya suami, terima kasih itu adalah semacam satu pernyataan yang sangat membahagiakan lah, bahawa Alhamdulillah aku dah selesai provide untuk family kan. Alhamdulillah aku dihargai. Tapi kadang-kadang bila datang perkataan yang kenapa nak kena terima kasih, itu kan tanggungjawab dia. Pengalaman ataupun komen puan? Terima kasih ni unik tau Khabib. Terima kasih ni dia sebenarnya, kalau kita nak definasikan terima kasih pada perkataan terima kasih tu, kita jadi sempit. Dia jadi sempit. I balas WhatsApp you, tak cakap pun terima kasih. Kan dia jadi sempit kan. Semua benda nak ada terima kasih. Tapi kalau kita luaskan lagi, terima kasih bukan sekadar ucapan. Saya ada kat rumah jaga anak elok-elok is actually tanda terima kasih saya pada suami yang pergi mencari nafkah. Saya tak pernah layan lelaki lain. Saya tak pernah banding-bandingkan abang dengan lelaki lain yang lebih berjaya. Itu sebenarnya ucapan terima kasih saya. Jadi saya fikir jom kita sama-sama luaskan terima kasih ni, umbrella dia, penghargaan ni umbrella dia. Terima kasih tu salah satu daripadanya ucapan terima kasih. Yang lain-lain tu adalah benda-benda yang non-verbal. Kan macam suami juga, saya rasa suami kalau lepas makan isteri masak, dia tak cakap terima kasih. Tapi dia kata sedap lah you masak ni. Abang suka lah ni. Is also form of terima kasih. Anak balik sekolah, anak peluk bapak. Dia tak cakap terima kasih bapak sebab bapak pergi kerja, sebab bapak pergi belanja. Tapi dia peluk bapak. Dia is a form of terima kasih. So kalau kita tak sempitkan tu, I think kita lebih happy dalam kehidupan kita. Kan? So penghargaan tak semestinya ucapan terima kasih. Dia banyak lagi cara berterima kasih. Bapak kita tak pernah cakap terima kasih pun dengan kita dulu. Mak kita pun tak pernah cakap terima kasih. Tapi dia sediakan makanan untuk kita. Bapak kita kadang telefon raya bila nak balik. Itu actually is a form of penghargaan. You anak I tau, balik tau masa raya. I think is be better. Dalam marriage, jangan sempitkan definasi. Bila sempitkan definasi, marriage kita tak happy. Lepas tu, satu, jangan sempitkan definasi. Lepas tu saya fikir marriage ni kena ada definasi sendiri bergantung pada setiap marriage. Dia tak sama. Ada orang marriage dia best sebab husband dia mampu bawa pergi overseas, for example, every year. Ada marriage ni dia happy sebab husband dia ni suka bawa anak-anak pergi padang. That's a form of happiness. So jangan sempitkan definasi. Definasi ni memang betul-betul dua-dua belah pihak, husband and wife kena sit down and define balik family kita ni punya happiness apa. Dalam kehidupan social media kita ni, definasi sebenarnya walaupun walaupun maklumat di hujung jari, walaupun kita lebih broader, tapi sebenarnya definasi makin sempit. Saya tak pernah merasa naik kereta Volvo bang. Saya bang usahakan nak pergi London, pergi Singapura pun tak pernah rasa. Kan definisi jadi makin sempit kan. Sedangkan husband orang tu tak ada rumah tau, seminggu, 2 minggu, sebulan. Husband you hari-hari balik rumah tolong you angkat kain contohnya. Definisi jadi makin sempit. Rasa faktor media sosial banyak kita membandingkan kehidupan dengan orang lain kan. Bandingkan tak ada masalah aku baik. Bandingkan macam macam mana ya dia ni contohnya lah gaji husband dia pun 5,000 juga, gaji husband saya 5,000. Macam mana husband dia ni boleh ada simpanan, contohlah simpanan emas 50 kilo. Kenapa husband saya tak ada? Bandingkan macam tu tak apa. So kita cari jalan. Macam mana husband you save money kan? I nak belajar tu tak ada masalah. Problem ni you nak hidup sama macam orang. You rasa macam kalau husband itu gaji 5,000 ada 50 kilogram emas, saya pun patutnya ada 50 kilogram. Itu yang bahaya dia. Dia jadi tak bersyukur pada apa yang correct. Dia jadi tak bersyukur dan macam saya kata dia sempitkan lagi definisi hidup dia. Gaji 5,000 kena ada emas 50 kilogram. Which is tanggungan tak sama kan. Banyak tak jumpa kes macam tu dekat? Saya rasa kebanyakan happiness dalam marriage counselling datang daripada media sosial actually. Because bila klien mula cakap, dia mula bandingkan. Perbandingan tu dia dapat daripada media sosial. Kalau lah tiba-tiba kerajaan Malaysia tutup media sosial, dia dah tak tahu dah orang hidup macam mana. Dan dia bahagia je lah. Dia happy je hidup dia. Macam saya bagi contoh yang sangat simple, baju sedondon. Baju sedondon ni datang daripada mana?
Macam kalau raya sekarang ni, kalau you tengok orang pakai baju tak sedondon, you rasa macam Yalah. pelik pula. Sekarang ni raya orang siap tanya soalan, tema apa raya ni. Tak kisahlah dia nak tema apa pun. Saya baru tahu baju warna baru ni, warna baju. Green emerald lah. Saya tak pernah tahu baju tu. Betul. Yep. Apa saya nak sebut tadi? Itulah expectation kan. Sebab saya tengok media sosial, dia dah pergi begitu detail dalam membanding-bandingkan ni sampai tahap saya perasan orang influencers yang saya tak tahulah siapa akan tengok video ni, yang kadang-kadang buat surprise dekat isteri dia, buat anniversary surprise dekat wayang kan, tayang video. Dan saya bayangkan apa perasaan para isteri dan suami dekat luar sana bila tengok video ni. Sebab dia akan menyebabkan suami tu rasa macam, apa benda lah aku bagi kat isteri aku, macam tak ada apa pun. Sebab kita tak ada duit, kita tak sekaya influencer tu, kita pun tak handsome macam dia kan? Dan saya bayangkan apa perasaan isteri yang tengok video macam tu. Adakah dia akan rasa, selama ni suami aku kalau anniversary makan mamak je kan? Sedangkan orang lain bawa pergi makan Michelin star punya restoran, makan fine dining kan. Dia tak dapat benda tu. Dan maybe faktor, saya tak tahu kalau benda ni saintifik atau tidak. Adakah faktor penceraian di Malaysia 50% kan, setahu saya? Dekat 50% daripada jumlah tahun lepas kahwin. Tahun ni adalah 50% daripada jumlah tu yang bercerai kan. Dan jumlah tu semakin bila akan semakin banyak kan. Adakah social media ni yang membanding-bandingkan ni menyebabkan banyak sangat orang rasa dirinya tidak dapat apa-apa daripada pasangan dia? Sudah tentu social media adalah salah satu sumber you dapat rasa yang you tak hidup seperti orang lain. Dah tentu. Cuma saya nak ulas sikit pasal bila kita tengok sesuatu, sebenarnya dia tak mempengaruhi kita secara langsung tau. Tak adalah bila kita nampak husband orang ni surprise wife dia bagi kereta lah BYD kan. Beyond your dream. Memang beyond your dream. Kereta tu tak mampu beli kan, beyond your dream. Sebenarnya dia tak mempengaruhi kita terus tau. Tak adalah kalau anniversary you esok you rasa macam alah I tak dapat BYD, tak. Tapi dia memberi kesan kepada kita, rasa kita boleh dapat lebih baik. Macam katalah besok anniversary you, husband you hadiahkan you apa ya husband selalu bagi, sebab saya tak celebrate anniversary. Selalu bagi apa ya? Rose, bunga ros. Benda lah, benda. Apa benda dia? Apa benda dia? rantai lah emas. Handbag. Handbag lah, kata handbag. Husband you pun pergi Parkson, dia nampak handbag Vinci cantik. Handbag Vinci lawa, dia kata. So dia pun beli, you know. Tapi still dalam kepala otak you rasa you patut dapat lebih baik. Apa? Vinci belilah sometime by Asian designer ataupun Christy Ng punya. Right? Itulah problem dia. I don't think so wife immediately nak BYD. Dia rasa macam you should get better for me. Better and better and better. Tapi masalahnya better, dia tak pernah ni. Dalam rumah tangga, tak ada limit. Husband dengan wife kena letak limit. Limit tu yang make us happy. Kena letak limit. Kita dua orang ni yang BYD memang bukan kereta kita. Kereta kita Viva 1.0 auto yang ada aircon sejuk. Itu kereta kita. Jadi kena letak had. Saya fikir kita wanita lah, especially wanita yang tertarik dengan perhiasan ni, wanita, lelaki tak sangat. Lelaki tertarik dengan perempuan. So bila kita letak had pada perhiasan, pada apa yang kita nak, itulah yang menyebabkan walaupun kita nampak BYD, kita tak kisah sebab BYD tu bukan kita punya level. Level heart kita dekat sini. Heart tu yang tak diletak. Macam Kubaib kata tadi yang pasal post yang perempuan tu said something tadi. Pasal dia tak dapat something. I don't remember what. Dia tak letak heart. Heart you bukan kat situ. Heart you lower than that. Letak heart. To make you happy, kena letak had. Kena ada berapa benda yang you nak in marriage, you know. In marriage you tak boleh nak semua kereta besar, rumah besar, pakaian cantik-cantik, handbag, designer handbag, lepas tu bercuti luar negara. You cannot put there. You kena letak had dekat situ. Had tu yang tak diletakkan. Sama juga macam contoh saya, you tak nampak ke yang husband you tu dulu masa you kenal memang bawa Lala Move je pun contohnya, you know. Kat situlah had dia kat mana lagi you nak naikkan tinggi, you know. I think itu kena ada. Dunia social media tak pernah bagi tahu kita ada had actually. Nak pula dengar Sky is the limit. Sky is the limit. Tak.
Kadang-kadang bukan sky pun, kadang kita punya rumah ni kita pun je. itu je kita punya limit sebenarnya. Last lah Puan Nurmaliza. Sebab saya tahu saya dalam keadaan ketakutan berbicara sepanjang sesi ni. Harap habis cepat. Saya rasa last soalan. Saya banyak mengajar sirah selama ni. Dan ada beberapa kali topik sama ada orang jemput ataupun kelas yang saya buat menyentuh soal rumah tangga. Dan antara hadis yang paling challenging untuk diceritakan dan untuk disyarahkan adalah hadis yang begitu straightforward, clear, tak ada tafsiran lain, tak ada takwil jauh-jauh. Iaitu Nabi SAW cerita Nabi nampak ramai perempuan di neraka. Dan of course ada ulasan dia, sebab tu dia tak berhenti kat situ. Sebab Nabi tak nak fokus kepada siapa pun yang ramai kat neraka. Orang kita ni sibuk kat situ lah kan. Tapi yang Nabi nak kita sibukkan adalah tentang sebabnya. Dan Nabi menceritakan kerana perempuan ini ada beberapa sebab, ada dua exactly Nabi sebut. Yang pertama kerana banyaknya melaknat. Itu first. Yang kedua ni yang saya nak Puan berikan feedback. Nabi sebut kufranul ashir. Perempuan ni kufran ni maksudnya kufur lah. Kufur kepada kehidupan berpasangan dia. Maksudnya dia tak mensyukuri pasangan dia. Selalu komplain. Banyak sangat kritiks. Tak menghargai. Itu antara syarah-syarah yang ada kepada hadis tersebut. Sebagai seorang lelaki, saya takut nak mensyarahkan hadis tu. Sebab saya akan dilihat sebagai orang yang apa kalau misoginis kan. yang nak menghentam perempuan kan. Tapi bila Nabi sendiri yang sebut hadis ni, kita yakin Nabi SAW takkan menghina perempuan pun. Mustahil Nabi akan hina perempuan. So bila Nabi sebut benda tu, itu adalah satu realiti sosial yang para wanita kena berjaga-jaga. Dan saya ada ulasan saya yang saya dah sebut tadi lah. Bukan maksudnya perempuan saja begitu, tapi barangkali perempuan lebih terdedah kepada masalah tu kan. Seperti yang saya sebut tadi, saya jarang jumpa lelaki yang komplain isteri. Bukan jarang, kalau jumpa pun sangat personalize dengan saya, yang komplain tentang isterinya itu dan ini. Tapi selalu sangat kita jumpa merata kritikan, cemuhan, ketidaksyukuran kepada suami, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis tadi. Apa Puan punya feedback terhadap hadis Nabi SAW tadi? First, saya rasa bila berdepan dengan hadis ni, perempuan selalu defensif kan dengan hadis ni kan. Hadis ni seolah-olah okey, satu, kita defensif. Kedua, saya fikir hadis ni juga selalu digunakan bukan untuk membetulkan perempuan, tapi untuk menghina perempuan. Patutlah you all semua ramai masuk neraka kan. Kata apa ni, kata A daripada pandan indah. Memanglah inilah kaum memang dilaknat Allah, bla 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 bla. Tetapi saya fikir as perempuan, kita kena jadikan hadis ni sebagai satu titik tolak, that I don't want to become perempuan yang Rasulullah berkata dalam hadis ni. Betul tak? Kalau kita tengok dengan mood yang macam tu, hadis ni sebenarnya best tau. Sebab Rasulullah dah bagi tahu kita in advance, perempuan banyak masuk neraka kerana tak mensyukuri suami. Apa lagi yang kita nak selain daripada sesuatu yang dah diberitahu in advance? Jangan lalu tau dekat jalan kucing. Jalan kucing tu ada tanah jerlus. Kalau lalu confirm mati kan, best kan kalau orang cakap kita in advance. Nak-naknya pada masa tu masih ada simpang kiri kanan lagi. Dia bukan tak ada simpang dah, kena berhenti, dia ada simpang. Jadi apa yang saya kena buat supaya saya bukanlah jadi golongan perempuan-perempuan yang tak mensyukuri suami. Kalau you tengok daripada mood tu, benda tu best. Dia seolah-olah Rasulullah bagi tahu you jangan masuk neraka tau. Syukur dengan suami. Okay, back to mensyukuri suami. Bila kita tak tengok suami itu kan as somebody yang banyak menyelamatkan kita dari benda-benda maksiat, kita takkan dapat approach suami tau. Saya bagi satu contoh yang mungkin Kubat tak faham sebab ini hal perempuan. Perempuan-perempuan ni kan, generasi saya lah, generasi sekarang ni saya kurang pasti. Kalau kita belum kahwin kan, kalau kita single kan, nak lalu depan group of men, malu tau. Kita rasa macam men tu tengok-tengok kita, padahal men tu tak peduli pun dengan you. Katalah men ada banyak kan, suka nak lalu tu susah tu, macam like ada tak jalan-jalan lain nak pergi.
Tapi bila kita dah kahwin, we don't have that feeling anymore tau. Because we feel secure. Kita tahu kita dah ada husband, ada lelaki protect kita. Kita pun dah tak peduli dengan you all lagi dah, you know. That comfort men bagi tau kepada isteri. Comfort yang you jangan buat apa-apa kat I ada husband tau. Itu another thing yang men bagi tanpa persetujuan lisan. Kubat tak cakap dengan wife, tapi wife ada. Rasa selamat, rasa bermaruah. Bila kita kahwin, kita ada that feeling tau, rasa bermaruah. Men dah tak suka-suka kacau you lagi dah, sebab men tahu itu dah kahwin dah tu, you know, itu dah ada suami. Kalau you fikir benda-benda yang kecil-kecil macam ni pun dah menyebabkan you bersyukur pada husband you dah. And husband you definitely most husband dekat bell curve tu kat tengah tu, dia tak akan diam kalau isteri dia teraniaya, dibuat sesuatu yang buruk oleh orang lain, sebab itu isteri dia. So, apa lagi you nak? Because if you lose this man, you don't have this anymore. Macam ada satu kuliah Dr. Zakir Naik kan, tanya mengenai kenapa lelaki Islam boleh kahwin 4 tau. Dia kata kalau perempuan ni tak kahwin, property siapa dia ni, you know? Saya suka like property siapa perempuan ni? Bapak dia akan meninggal, so bapak dia lebih tua daripada dia. Abang dan adik lelaki dia semua akan kahwin lain, ataupun kalau dia tak ada abang, habislah dia punya tu. But lelaki give us comfort, you know. Suami kita ni bagi kita confident yang saya rasa ramai perempuan tak perasan. Suami kita ni bagi kita confident, bagi kita comfort, bagi kita keselamatan. Suami kita ni bagi kita maruah. Suami kita ni bagi kita macam we are untouchable, you know. Bukanlah kita boleh buat sesuatu hati, but we untouchable. So betul lah hadis tu cakap, ramai perempuan tak mensyukuri suami because they don't see this value. Sekarang ni dunia trend, value lelaki dekat berapa banyak duit dia boleh bagi dekat wife dia. Kalau you bagi 300, you tak ada value. Kalau you bagi 3,000, baru you ada value. Sedangkan value lelaki dalam marriage, bukan pasal dollar and cents saja. The value is greater than that. Maruah you cannot buy anywhere. You cannot go to one utama and say, saya nak beli maruah kat kedai mana lagi best. Saya tak ada. I think kalau men dengar ni, men pun tak perasan yang in marriage, diorang bagi wife dia so much beside duit. Banyak sangat men bagi wife actually. Dan paling penting saya rasa is maruah. You know, saya tak kata wanita yang tak kahwin tak ada maruah. No. Itu bukan maksud saya. Maksud saya perempuan yang kahwin, wife husband dia bagi dia maruah. You know, I carry everywhere maruah. You know, saya wanita yang bermaruah. Apa lagi you nak? So, what else do you want? Yeah. Husband you tak bawa BMW balik. Husband you tak bawa BYD balik. But husband you always give you maruah without dia pun sedar. Husband you bagi you safety, you pun tak sedar husband you bagi you safety. You ada tempat mengadu yang halal, you pun tak sedar you ada. Husband you pun tak sedar dia bagi that ruang actually to a woman yang bukan ada kaitan dengan dia. A woman yang ada kaitan akad sahaja. So many thing men bagi. Tapi dunia hari ni nampak men patut bagi harta, patut bagi duit, patut bagi percutian luar negara, patut surprise, you know. If you surprise your wife with all this BYD pun, tapi tak jaga maruah wife, you tak guna juga, right? Itu yang lebih penting, and that is why saya rasa ada banyak men tak expose pun family dia tu public. We are talking about kenapa men tak cerita pasal ni, because itu maruah dia, you know? Dia tak nak share wife dia dengan siapa-siapa, you know? Sometimes saya percaya Kubat punya kawan-kawan yang dah kahwin, nama wife dia pun you tak tahu siapa entah namanya, you know? Bila balik rumah wife tanya siapa nama dia, tak tanya pun dia dah ada anak berapa, tak tahulah, you know? We don't discuss about that. So nampak tak sebenarnya banyak benda lelaki bagi in marriage yang perempuan tak pernah sedar. Agaknya ada yang dah mati pun tak tahu, dan men pun tak sedar dia bagi wife dia perkara-perkara yang intangible, you know? Benda tu intangible tapi ada. Saya bersyukur ending dia macam ni. Sebab saya rasa saya tak nak podcast yang sesi kali ni dilihat macam nak membantai perempuan.
Apatah lagi saya adalah lelaki yang menghostkan ni kan. Dan bila ending dia begitu menunjukkan bahawa dia ada satu statement yang sihat lah tentang apa di isu perempuan. Sebab kita dah libatkan Nabi SAW. Bila libatkan Nabi, dia dah ada bias daripada awal. Mustahil sesi podcast ini kita nak memburukkan mana-mana gender pun. Betul. Kita nak sama-sama ambil muhasabah. Sebab tu saya perlu tutup dengan satu teaser kepada next session insyaAllah. Sama ada next selepas ini ataupun yang akan datang tak tahu bila. Bergantung kepada kita punya tetamu juga. Kita akan memerlukan seorang lelaki. Saya harap dia adalah kaunselor keluarga juga. Sebab kita memerlukan orang yang ada knowledge dan juga experience tentang isu rumah tangga ni. Supaya next sesi kita boleh fokus kepada lelaki pula. Kan? InsyaAllah. Dan of course lah dia akan ada timbal balik lah kot sikit-sikit kan. Tapi memang kita nak berikan perhatian. Kalaulah kali ni anda terasa lebih sikit para penonton wanita kita, kita harap pada sesi akan datang dia akan seimbangkan balik supaya both side memahami kecelaan masing-masing, kekurangan masing-masing kan untuk kita baiki. Saya tak pasti perempuan ada lagi apa-apa nak sebut sebab kita dah di hujung. Tak adalah, nanti jemput lain kali je lah. Boleh kali. So satu demand. Tak ada, memang kami di sini kami harap dia jadi satu episod panjang pun kan, setiap sesi. Dan kita warnai dengan pelbagai jemputan tetamu lah insyaAllah. Dan saya rasa cukuplah di situ kan untuk kita. Betul. Sebagai satu perkenalan, dan anda perlu faham bahawa setiap perbincangan tu dia tidak bertujuan untuk ditamatkan. Kan? Setiap sesi kita mesti akan ada topik next. Nak sembang apa lagi. Kalau anda rasa tak puas hati, sekejap sangkut kat sini, sekejap sangkut kat situ, tak habis kan, tak lawas sembang ni, kena nantikan lagi lah insyaAllah. Kita akan discuss panjang lagi. Terima kasih Puan Normaliza yang berhempah pulas. Saya tahu dia agak mencabar, tak tahulah, selama ni saya tengok dekat YouTube lancar je. Saya tahu perempuan agak berjaga-jaga juga, takut perkataan tu tak betul kan, untuk address isu-isu yang panas macam ni. Dan terima kasih atas kesudian bersama dan kesudian kongsi isi hati. Tetamu kedua kita juga, walaupun tak nampak di kamera di balik tabir, kru kita yang banyak bantu melicinkan produksi. Terima kasih kepada anda semua juga yang setia dengan Manusia Podcast sampai hari ini. Saya harap kita boleh offer banyak lagi, tapi nantikanlah insyaAllah apa yang akan kita berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja. Terima kasih puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.